Macam minyak fuel regulator 2.5 je. Macam minyak 2.5, semua 2.5. Okey. Tabur dia up sikit lah, 2.8. Kalau nak masuk enjin ni kena setting betul-betul. Tak setting betul habis. Okey. Tak setting betul.
masuk dengan jayanya. Alhamdulillah. Tak payah nak buat 2 kali kerja. Masuk dengan jayanya. Okey. Tu screw mounting. Okey. Tu nampak lubang skru pun ngam-ngam dah. Kalau air tangan boy ni tak pernah tak padu. Akak bangkus sendiri. Tak pernah tak padu. Orang kata air tangan Jepun. Tapi janganlah bagi tahu air tangan Jepun, air tangan Malaysia, anak Malaysia. Kita masuk screw mounting dulu. Baru boleh masuk dekat depan. Screw mounting belakang kena masuk dulu sebelum masuk dekat depan. Jangan buat pasal-pasal. Okey, siapa ada soalan kan? Okey. Engine ni kita dah siap pasang. Mounting pun dah boleh letak. Okey. Jadi tak banyak lah. Hanya ada 5 perkara lagi kita nak kena pasang. Dah sharp, okey. Lower arm, cross member kena tukar. Lepas tu tangki minyak, wiring. Okey. Itu saja. So hari ni kita pasang enjin dulu. Malam ni kita pasang enjin dulu. Besok kita akan pasang barang-barang dekat bawah tu lah. Okey. Pasang barang-barang dekat bawah tu besok. Okey. Jadi yang mana nak convert, okey, yang mana nak convert, nak guna Hikmat Boy untuk convert ikut spek kan, hantar je kereta. Kalau boleh jangan sadai lah kereta, rugi. Korang beli dah lama. Lagi satu, ini kereta kenangan. Bila korang sadai kan, dah tak ada value, korang jual pun tak keluar modal. Okey. Tak keluar modal. Korang dah bikin habis beratus, beribu, 2,000, 3,000. Ini kereta beribu-ribu. Lepas tu jual hanya okey. AVLA 3 lebih siap pasang sekali dengan tangki minyak kita bagi. Sekali tangki minyak ni lepas tu wiring ikut ECU. Wiring on ECU on ECU. Okey, wiring on ECU. Rasa tak berbaloi lagi, nak buat dekat murah lagi. Terpulang kan. Kalau AV turbo, gearbox auto, okey ke? Kalau pakai exhaust pipe 2 inci, tak ada airflow, tak ada flow, boleh je.
boleh je nak pakai exhaust besar mana pun. Asalkan enjin okey. Antara itu je, enjin okey dengan enjin tak okey. Kan, nak pakai exhaust besar mana, 2 inci ke 3 inci ke tak ada masalah tebu ni. Okey, 2 inci ke 3 inci tak ada masalah. Tak ada masalah. Flow dia keluar sama je. Okey. Flow dia keluar sama. Tak ada naik horsepower pun. Okey, tak ada naik horsepower pun. Horsepower sampai tak ada 10 horsepower, tak ada. Dia cuma untuk keluarkan apa? Exhaust. Okey. So kita transfer dia punya ni. Apa? Orang kata nyawa kan. Boy, nak jual AVNA siap gearbox auto berapa dapat agak-agak. Lokasi kita dekat ni. Dekat mana tu? Puncak Alam Selangor. Okey, Puncak Alam Selangor. Boy dah caption dekat dekat video ni. Boy dah bagi caption. Okey. Awak klik profile ni. Okey, profile ni ada address. Okey, ada address dekat situ. Okey, ada address dekat situ. Ni kerja-kerja kita nak dah masuk, tangki dah masuk dah. Okey, nak ikat je. Tangki dah masuk.
20 biji ECU terbakar. Kita nak dapatkan ni. Bahasa saya nak belajar boleh. Asalkan ada modal baru boleh kita ajar kan. 20 ECU ni. Dari tahun 2008 kan. Boy sambung pop meletup situ meletup sini kan. Okey. Nak dapatkan ECU ni, ECU berapa modal? Berapa modal nak belajar? Okey, awak wasabi je nanti boy. Okey, nanti boy akan bagi dan kita akan bagi apa? Nak belajar untuk kereta apa tu. Okey. Boy tak banyak kereta. Boy tak banyak. Banyakkan KK je lah. Kan KK. Okey. Kalau nak untuk pin out ECU lain kena lain-lain harga lah. Okey. Kena lain-lain harga. Kalau awak nak full semua pin out ECU, tak kira apa tu Proton ke apa ke kan, KK bang, semua convert engine Daihatsu. Okey, KK boleh, tapi agak mahal lah kalau awak nak semua pin out kan, untuk L9 ke S7 ke apa tu EJ ke AV ke kan. Boleh, tapi harga agak mahal. Agak mahal lah kan, bukan 2, 3, 400 ada. Okey, sebabnya kita ilmu wiring ni bukan semua orang boleh buat. Okey, ilmu wiring ni bukan semua orang boleh buat. Nak belajar boleh. Okey, asalkan benda ada modal. Dan wiring ni kejap je balik modal. Okey, kejap je balik modal. Serius boy cakap. Ejen boy, okey, yang dah ada diagram kan. Ya, sekali dengan diagram boy akan bagi. Okey, sekali dengan diagram boy akan bagi. Tapi diagram tu bukan apa tu macam komputer tu lah. Boy akan diagram tu boy dah save dah. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Korang belum tidur lagi ke pagi-pagi ni? Okey, belum tidur lagi ke pagi-pagi ni? Okey, sesama dah ni. Sesama dah. Okey, sekarang ni kita dah siap, dah nak siap lah. Okey, dah nak siap buat wiring ikut spek lah, yang ni OBD OBD. Tengok berapa pin kita dah ni. Okey, so dekat sini kita dah sambung. Cuma kita nak balut je lah. Okey, kita nak balut ni. Semua dah tak ada apa dah. Tunggu besok mungkin boleh start lah. Okey, besok boy ingat hari ni nak start, tapi boy ada kerja tadi. Okey, tadi kita ada buat tukar. Tadi kalau kau tengok live kita tadi kan, boy buat tukar carburetor. Okey, kancil tukar carburetor. So sebab dia timing dia jadi tinggi. Okey, jadi tinggi. Timing dia jadi tinggi. Okey. Jadi kita dah pakai ni, pakai soket senang. Okey, tak perlu potong-potong wire lah. Jadi kita pakai soket, pap masuk terus on je. Okey, so relay 3 biji ni berfungsi semua. Okey, berfungsi semua. Jadi yang ni ECU, fuel pump, aircon. Okey, yang ni OBD lah, OBD. Jangan tengok je kan. Tap tu. Kalau boleh tap tu. Tap screen tu. Okey, tap screen tu masuk follow boy. Okey. Kita nak bercerita pasal wiring. Okey, sekarang ni bercerita pasal wiring.
Kalau bercerita pasal kereta-kereta lain pun boleh. Okey, masalah kereta korang pun boleh nak bercerita. Okey, kalau boleh tap screen. Yang mana tengok 54 orang tu apa? View tu kan, 54 60 orang tu kan. Follow lah. Okey, follow dulu. Okey, kita nak bercerita pasal wiring. Okey. Sebabnya wiring ni memang sensitif. Okey, sensitif. Jika ada wiring yang salah sambung, kemungkinan besar kereta akan terbakar. Okey, kereta akan terbakar. Jadi kita buat macam ni, ikut spek lah. Okey. Enjin dia, enjin AVNA, dah convert AVNA, kita ikut spek wiring. Okey. Jadi boy tak letak lah relay dekat bay. Bila kita letak relay dekat bay, wire akan jadi panjang. Okey, nak tarik jadi panjang dan berserabut nanti. Okey. Jadi kita nak bay tu luas. Bay tu luas. Jadi tak ada kacau apa semualah kan. Jadi owner boleh tengok dekat sini nanti kalau ada problem ke apa ke kan. Boleh tengok. Boleh check. Kalau relay satu tak jadi, tukar je relay. Senang. Okey. Senang. Tak ada masalah. Kalau nak check apa api ke, terus cocok dekat sini. Okey. Berhenti kereta dekat tepi jalan, lepas tu tengok api. Okey. Kita buat yang paling mudah. Jadi ini dekat fuel pump. Okey. Dekat fuel pump ni belum sambung lagi dekat tangki. Ni wire-wire tangki ni. Wire tangki. Okey. Jadi yang mana tengok kita punya live ni kan. Okey. So korang boy nak bagi tahu bila boy buat live, boy akan kongsikan ilmu pada korang. Sama ada korang rekod ke apa ke, terpulang pada korang lah kan. Okey. So yang mana ada masalah kereta, boleh ajukan masalah kereta korang. Okey. Jadi kita dekat sini untuk selesaikan masalah. Bukan menambahkan masalah, selesaikan masalah. Kenapa semua guna satu warna je? Memang boy akan guna satu warna. Okey. Semua memang kita guna satu warna. Sebabnya memang macam tu. Kalau kau nak guna lain-lain warna boleh. Tapi larat ke? Larat ke? Nak potong itu, nak potong ni. Lepas tu ada yang pendek, ada panjang apa semua kan. Okey. Jadi kita buat satu warna. Sebabnya supaya orang tak dapat detect. Okey. Orang tak dapat detect. Dah lama dah boy buat satu warna. Okey. Dah lama dah. Dah dekat 10 tahun dah. Okey. Tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Ya, mahal. Wire Japan ni. Nampak? Wire Japan ni. Wire satu line ni. Okey. Nak buat lain-lain warna boleh. Tapi kos tu tinggilah. Kan? Baik kita guna satu warna dan satu gulung ni. Satu gulung ni 100 meter. Okey. Satu gulung ni 100 meter. Kalau korang pump dah jalan, okey, fuel pump jalan, tu wire yang relay yang hidup tu. Okey, relay yang hidup ni adalah relay ECU relay ECU. Dia sentiasa hidup je. Okey, sentiasa hidup. Okey, nampak? Bila kita start, barulah relay fuel pump hidup. Okey, barulah relay fuel pump hidup. Okey.
Jadi semua dah kembali normal. Okey. Dan korang tengok relay satu lagi akan hidup bila kita buka aircon. Tu relay satu lagi hidup. Okey. Jadi bermakna 3 relay yang hidup. Okey. 3 relay yang hidup. Nampak tu. Okey. Tu dia. Ni relay aircon, ni fuel pump, ni ECU. Okey. Alright. Nampak tu. Ni boy tutup aircon lah. Ni boy buka. Okey, kita buka. Nampak? Dah. Berapa kos buat macam ni bang? Okey, awak wasabi boy. Wasabi boy nak buat kos macam ni wasabi. Okey. So kita tengok dia punya ni. Ada kad tak? Okey, ada kad tak? AVNA single coil. Okey. Jadi kipas semua hidup ah. Kipas semua hidup. Okey. Kipas hidup. Ni kita rem mengejut. Okey. Nampak. Dah hidup dah. Kereta ni boy buat dah hidup. Okey. Jadi jom kita try scan, tengok scan. Kita scan dulu. Kan. Kita scan dulu. Okey. Ni OBD ya. Scanner OBD yang biasa punya lah kan. Okey, kita scan dulu. Dia cucuk. Nampak dia keluar. Boy akan tutup lampu sebabnya dia tak berapa nampak lah kalau buka lampu. Okey. Kita scan. Okey, nanti boy akan balas. Enjin L7NA Rahmah ke bos? Tak ada, bukan L7, LAV. AV bukan, AV tak ada Rahmah. Okey, ni kita ambil Daihatsu lah. Ni boy diagnosis lah, diagnosis. Okey, kita read code, tengok apa yang dia keluar. Apa kod yang dia keluar dan berapa fault code dia keluar. Okey, nampak tu. Front auto sensor heater signal. Okey. Lepas tu starter signal. Okey. So kita boleh erase-kan dia. Kita boleh padamkan kod dia, tengok. Ada lagi tak? Okey. Okay, kita dah erase it. Okay, kita read code, tengok ada tak kod dia. Semua live tadi kena ban. Okay, kena ban. Mungkin masa drive kita tunjuk environment dekat sini lah kan. Jadi dia tak boleh. Masa drive tak boleh pegang handphone. Okay. So sekarang ni boy buat video untuk ni lah. Okay. Untuk kita tengok dekat meter je. Kita tengok dekat meter je kan. Tak boleh nak tengok environment sebabnya nanti kena ban. Okay. Jadi kat sini engine okey, smooth, tak ada masalah lah kan. Okay. Engine smooth semua, tak ada masalah. Jadi yang mana nak convert tu boleh datang dekat bengkel. Okay. Selagi stok engine masih ada. Okay, selagi stok engine masih ada. So boy dah test drive, okey. Kereta ni boleh pecut lah kan. Boleh pecut. Okey, boleh pecut. Ni lah. Okey, jauh. Dan boleh bawa jauh lah, jalan jauh. Tak ada masalah lah. Okey, semua ada kad. Semua dekat relay tu ada kad apa semua. Okey.
Okay, TikTok ni dia straight sangat. So kita terpaksa buat video. Okay, buat video. Jadi yang mana dah follow boy, sila follow lah. Okay, yang mana dah follow, sila follow. So boy harap yang mana ni kan, yang mana nak hantar kereta, hantar je. Okay, so kejap lagi boy akan balik ke bengkel. So kita akan ni lah, kita akan live balik. Okay, sebabnya dia ban, dia tak boleh nak ni live kena ban. Okay, so boy takut nanti account kita nanti dah banyak live kena ban, account dah tak boleh nak on. Okay, dia tak boleh nak tunjuk environment dekat yang masa bawa. Tak boleh. Okay, ni 70 kmj. Okay, kita try bawa 90 ke 100 kalau boleh lah. Okay, kalau boleh. Ni gear 4 lah, gear 4. Gearbox ni rasa 660 ni. Gearbox ni rasa 660. Bukan 850, 660. Sebab gear 4 dia pendek. Okey, gear 4 dia pendek. Kalau 85 dia panjang sikit. Cuma dia pakai housing 850 je. Dia pakai housing 850. Okey, nak sampai dekat bengkel dah ni. Dekat bengkel dah nak sampai. Biasa gear 4 kalau 850 boleh 120, 140. Kalau betul-betul bawa cun kan 120, 140. Okey. Ni gear 4 dah pendek, 80 dah kena tukar gear. Bermakna 660 lah ni. Okey. 80 ke 90 dah kena tukar gear. Bermakna gear ni 660. Okey, dia pakai 850 punya housing. Dia nak kaburkan nak kaburkan owner. Aduh, ingat 850 dah sedap dah, boleh pergi 150 kmj kan. So dah sampai ke bengkel. Okay, dah sampai. Kita masuk parking lah. Okey, dah sampai. Alhamdulillah. Ni buka aircon Bila kita tutup aircon dia akan turun lah. Okay, timing dia akan turun. Alright. So bila kita buka lampu, timing dia akan naik sikit lah. Ni buka lampu lah, ni tutup lampu. Okey. Bila kita buka lampu,
timer akan naik. Okey. So dia tak drop lah, voltage dia tak drop. Okey. Sistem wiring semua ada OBD sistem wiring semua ada OBD. Okey, ada OBD. Ni OBD lah. Okey. So semua dah ikut spek. Tak ada masalah. Okey, jom kita tengok dekat enjin. Kita tengok dekat enjin. Okey, airnya pun lembut. Airnya lembut. Okey. Yang mana berminat sila grab dan WhatsApp boy. Okey. Bawa datang kereta korang dekat sini. Apapun baru ucapkan terima kasih kerana menyokong boy selama ni. Okey, apa-apa pertanyaan boleh tanya. Okey.